Berapa income yang selesa nak beli sebuah Harley Davidson Road Glide? Narik kan model ni? Jom kita breakdown. Model Recon harga bermula RM190,000. Untuk deposit kalau 50% RM95,000. Untuk road tax RM350. Untuk dia punya insurans pula kalau dah ada sedikit NCD RM3,800. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Road Glide ni adalah RM99,150. Installment kita kira untuk 5 tahun. Sebulan kena prepare RM2,130. Kalau setahun pula RM25,555. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM3,800, road tax RM3,500. Untuk servis kalau 2 kali setahun boleh budgetkan RM2,500. Untuk wear and tear simpanlah RM10,450. Total up yearly expenses untuk sebuah Harley Davidson Road Glide ni adalah RM10,450. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM36,005. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM3,000. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan minimum income kena ada RM10,001. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM15,002. Tak kisahlah pakai Harley Road Ride ke ataupun pakai RZ ke, dua-dua risikonya lagi tinggi daripada kereta. Jadi saya stick tu kepada kereta je lah. Motor apa yang saya patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.